Nak kongsikan dengan tuan-puan ni sejarah harga emas Malaysia tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok tahun 2000 tuan-puan, harga 1 gram RM35 sahaja. Tahun 2000, Masya Allah seronoknya. Seronoknya kalau saya mula simpan tahun 2000, nampak tak? Menyesal ni. Kenapa kita mula lambat, nampak? Tapi menyesal bermula lebih baik daripada menyesal tak mula langsung tuan-puan. Okey, jadi tuan-puan kalau tuan-puan tengok sejarah harga Malaysia tuan-puan ya, tahun 2000 harga 1 gram RM35 sahaja. Tahun 2025 tuan-puan harga 1 gram emas RM647. Tahun 2026 harga emas tertinggi RM656. Nampak tak tuan-puan? Maksudnya apa tuan-puan? Harga emas tak menunggu sesiapa. Sebab itu tuan-puan yang duk tunggu harga emas paling rendah, duk tunggu harga emas paling murah tuan-puan, harga emas tak tunggu kita. Jangan bazir masa, jangan bazir emosi. Mula je simpan emas tuan-puan. Mula je simpan emas, tak ada modal yang besar. Menabunglah sikit. Nampak? Saya tak marah Nampak? Tak ada modal yang besar. Menabunglah sikit tuan-puan. Menabung sikit pun dapat emas. Menabung banyak pun dapat emas juga. Kalau tuan-puan tengok tahun 2000 harga 1 gram RM35 sahaja. Maksudnya apa tuan-puan? Tahun 2000 kalau tuan-puan ada RM35,000 tuan-puan boleh dapat 1 kilogram emas. Hari ini tuan-puan kalau tuan-puan ada RM35,000, minta maaf sangat-sangat jauh lagi nak dapat 1 kilogram. Dapat berapa je tuan-puan? Kalau RM35,000 tuan-puan hari ini dapat sekitar 53 gram sahaja.